Okay, hi you guys. So sekarang ni aku tengah test audio daripada ada DJI Osmo Action 6 and kita ada juga Insta360 S Pro 2 and kita ada juga Insta360 Go Ultra. So agak-agak kurang audio mana yang lagi better antara tiga-tiga. Okay, hi you guys. So sekarang ni aku tengah test audio daripada tiga-tiga kamera. So kat sini kita ada DJI Osmo Action 6 and kita ada juga Insta360 S Pro 2 and kita ada juga Insta360 Go Ultra. So agak-agak kurang audio mana yang lagi better antara tiga-tiga. Okay, hi you guys. So sekarang ni aku ada DJI Osmo Action 6 and kita ada juga Insta360 S Pro 2 and kita ada juga Insta360 Go Ultra. So agak-agak kurang audio mana yang lagi better antara tiga-tiga.